إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله على الله توكلنا. So Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah. Fala yuhazzir, dan kata Syekh Husin rahimallahu ta'ala, fala yuhazziru an ishtighali bi ulumil qaum illa dhaiful iman wa naqisul aql wa qalilud din wa katsirul jahl, bal yanbaghi an yudarrisa kama yudarrisu ala sa'iril ulum wa yatafaqqah fiha kama yatafaqqahu fi sa'iril madhahib. وفيها من المصنفات ما فيه كفاية أصولا أو فروعا مع زيادة النور والبركة وغير ذلك مما ليس في غيرها، مع بعد المشتغلين فيها غالبا عن الخطرات والعوائق والعوارض، مع التحلي بالأخلاق الحميدة والأفعال الجميلة والنية الصالحة والهمم العالية والإعراض عن الدنيا وعدم الاشتغال بالخلق والتجرد للذكر أو الفكر، فهم أقرب الناس إلى الله وإلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحقيق، وغيرهم ليس فيهم ما فيهم. Artinya maka tiada yang menegah daripada menyibukkan diri, menyibuk mana memberikan tumpuan akan dirinya dengan segala ilmu tasawuf, melainkan orang yang dhaif iman, mana orang yang tak memberikan penumpuan dalam perjalanan tasawuf, dalam perjalanan sufi, dalam perjalanan membersihkan ruhani yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan orang yang dhaif iman, walaupun dia alim ilmu syariat, melaut ilmu sufi atau ilmu tariqah, ilmu sufiah, dia tidak memberi tumpuan, maka menandakan iman dia dhaifun. Sebab ilmu tasawuf ialah ilmu yang memecut keimanan kita, bukan sekadar yakin, tapi nak membentuk mahabbah dengan Tuhan. Maka kalau tidak ada mahabbah, menunjukkan jelas dhaif iman dia. Lagi pula kurang akalnya. Orang yang tak mengaji ilmu tasawuf ni akal dia kurang. Tapi kalau dia jentam ilmu tasawuf, itu kan akal kurang, tu gilo dia panggil. Ya, dia banyak orang gilo ni.
lagi sedikit agamanya, lagi banyak jahilnya. Orang tak mengaji ilmu tasawuf, sebenarnya orang tu banyak jahil ilmu. Ya, sebab ilmu tasawuf ialah ilmu yang diambil daripada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya oleh Jibril kepada Nabi, akhbirni anil ihsan. Tu ihsan tu ilmu tasawuf lah. Ada setengah ulama menamakan ilmu tasawuf dengan ilmu ihsanuddin, sebab dia mengambil daripada hadis sahih. Ketika ditanya kepada baginda oleh Jibril alaihissalam, akhbirni anil ihsan, lalu Rasul menyatakan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Hadis sahih. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Apa maksud? Maksud macam mana kita buat kerja, kita punya bos ada depan, jangan rasa kena. Ya, dengan seorang buat kerja, dia tahu hari ni bos dia tak datang. Hari ni bos tak datang, sorak dekat pejabat. Tapi kalau dia tahu hari ni bos dia datang, dengar pula bos datang dulu dah ada dalam pejabat, dia slow. Ya, itu kita dengan bos. Ini bukan dengan bos, dengan Malikul Muluk, raja segala gajah. Ya, makna perasaan qalbi itu yang dia nak, supaya bila seolah-olah ka'annaka tarah, ka'anna digunakan ka'anna, seolah-olah. Sebab Allah Ta'ala tahu dilihat dengan mata kepala di dunia, bertentang dengan ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kau tak boleh lihat Tuhan di dunia, sebab itu Tuhan yang melihat kamu. Tapi ka'anna itu seolah-olah, mana keperasaan qalbi. Ya, perasaan ni bukan dengan mata, bukan dengan tangan kaki. Perasaan ni sifatul qalbi, maknanya keperasaan hati. Perasaan kita tu rasa kita sentiasa dipandang oleh Allah. Tentulah dia punya amalan tu rasa lain. Ya, kalau orang pandang pun kita rasa lain. Ini bukan Tuhan, bukan makhluk pandang, Allah Ta'ala pandang. Sebab ilmu tasawuf seluruhnya, sebesar-besar kecil, sekecil-kecil kitab sampai sebesar-besar, dibahas satu je. Apa dibahas? Qalbi. Tu je. Macam mana nak adjust kalbi kita biar dia betul dengan Tuhan. Macam mana nak kawal kalbi kita jangan dia lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kalbi sihat, cantik, ya, maka seluruh anggota akan cantik perjalanan syariatnya. Kalau kalbi dia rosak, maka yang dalam pun akan rosak. Inna fi jasad ibni Adam mudghah iza saluhat saluhat jasadul kullu wa iza fasadat fasada sa'ir jasadul kullu ala wa hiyal qalb. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, dalam jasad anak Adam ada seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Ala wa hiyal qalb, itulah qalbi insan. Ya, itu mana besarnya peranan qalbi, sebab dia merupakan raja dalam jasad kita. Kita berjalan capai arah, dia pergi, kita pergi. Dia kata malas, kita tak pergi. Ya, semua lonjakan dari dalam. Yang luar nampak ni sangka, ya, dan tu hakikatul insan dia ni, dalam hakikat diri kita. Dipanggil dengan qalbi, dipanggil dengan pu'ad, dipanggil dengan syarab, sir, lub. Semua di dalam Quran. Batu Syekh Wahab Al-Syarani mengatakan, man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran. Allah kan, man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak memberikan penumpuan, pengamatan dan betul-betul teliti dalam perjalanan ilmu ahli qaum, mana ilmu sir, ilmu bincangkan qalbi insan, maka mata musirran 'alal kaba'ir, maka dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Contoh dalam hadis sahih Nabi sebut, akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang, Rasul bimbang. Kalau kita tak bimbang, tak tahulah kita ikut Rasul mana. Akhwaf fi isin tafdil, menunjukkan makna lampau Nabi takut gerun kena pada umat dia apa? Asyirkul asghar, syirik yang kecil, kata baginda SAW. Apa dia? Wahya ar-riya, wa huwa riya. Maka riya itu ialah sifat dalam, bukan sifat luar. Ya, maka bersihkan dia tu jadi satu kewajipan supaya tidak terganggu. Kalau riak tak dibuang, maka terganggu keikhlasan seorang dengan Tuhannya. Keikhlasan dia akan jadi rosak. Dan ikhlas merupakan ruh ibadat. Bila ruh ibadat tak ada, ibadat bangkai. Ya, haiwan kalau tak ada ruh dia panggil apa? Bangkai. Adakah benda sebenda demikian ibadat kita nak sembah ke Tuhan? Maka ini semua dia pendetilan.
ya, pendetilan, pengawasan, perbahasan, pengamatan, kupasan-kupasan daripada arifin billah, orang yang benar-benar mengenali Tuhan di kalangan para awliya yang berdasar kepada nas Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia kata sini, kalau mereka tak beri tumpuan perjalanan qalbi dia dengan Tuhan, maka orang tu dhaif iman, naqis aql. Naqisun aqli, mana akali kontot kurang, qaliluddin, agama dia tu makna sikit sangat, kasirul jahil, dia banyak kurang agama, banyak jahil dalam diri dia, ya. Bal yang bagi an yudarrisa kama yudarrisu an sa'ilul ulumi. Bahkan kata Imam Ghazali, seyogianya bahawa ia mengajari ilmu tasawuf itu kepada orang banyak seperti mengajar ia akan segala ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf. Dan seyogianya ia bersungguh-sungguh pula memahamkan ilmu fiqh dan ilmu usuluddin yang telah tersebut di dalam ilmu tasawuf, seperti memahamkan ilmu fiqh dan ilmu usuluddin yang di dalam segala mazhab yang empat. Sama dalam mazhab Malik, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, itu susunan dia. Yang tertua ialah Imam Hanafi, kemudian bawa ada Imam Malik, kemudian bawa Imam Syafi'i, kemudian bawa Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua pakar-pakar mentakhrij hukum daripada Al-Quran. Ini semua dipanggil mujtahid mutlak. Apa mujtahid mutlak? Manis tambata bi qawaidih, mereka yang ada authority, kemampuan untuk istimbat, ya, akan hukum-hukum daripada Al-Quran, ya. Manis tambata bi qawaidih. Adapun manis tambata bi qawaidi imamih, itu bukan mujtahid mutlak, itu mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa, atau dalam fiqh gitu. Ini kadang-kadang kita akan mazhab, dia tanya fiqh, orang tak faham. Saya tak nak akan mazhab. Imam Syafi'i bukan Rasul, kita ikut Rasul SAW. Imam Syafi'i bukan maksum. Cakap orang bodoh betul. Orang cakap tu paling bodoh dalam dunia. Tanya mana fiqh, orang kata. Mana makna fiqh? Apa makna fiqh? Kalau makna fiqh dia tak tahu, badan dia cakap macam tu. Makna fiqh tu ma'rifatul ahkami syariah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal akan hukum syariat yang jalan di ialah ijtihad. Dan ijtihad itu ambil daripada hadis sahih. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Hadis sahih. Ya, barang siapa yang berijtihad betul, dua pahala. Kalau tersilap dua, satu pahala. Bermakna apa? Mereka diberi ruang untuk berijtihad. Siapa dia? Orang yang ada authority, ya. Sekurang-kurang 12 ilmu di alim, ni ilmu nahu pun intang bukang. Dah cakap tak nak mazhab, nak tu i'rab pun tak erti kan. Ilmu sarab pun tak erti, ilmu nahu pun tak erti. Ya. Ilmu nahu kan, kalau kongkong-kongkong buat Alfiah tu ataupun Ibnu Aqil gitu, kita faham betul-betul dia. Tu nak ngaji nahu tak ada, nak matang 10 tahun kan. Nak faham qawaid Arabiah bukan senang. Jadi qawaid Arabiah pun tak erti, tubuh baris pun tak erti. Dulu arwah mufti Negeri Sembilan, Syekh Murtada, ada seorang puak Wahabi datang dekat pejabat dia, kan, dia buat cerita lah, hadis mana hadis. Duk mufti senang ni ngambil hadis ni, kau baris i'rab ni jadi apa, ni jadi apa ni i'rab. Kau i'rab pun tak reti. Nak i'rab nahu tak reti, habis kau dah tak nak pakai mazhab. Kepala otak kau ni tu. Mufti Negeri Sembilan ni barang dia garang lah ni, kepala otak kau tu. Kau nak i'rab pun tak reti, nak iklal pun tak reti, ya, habis kau tak nak pakai mazhab. Kau balik bodoh. Ni kita nak pakai mazhab, kau baca hadis kan kau subuh baris, tak subuh baris apa, kau suruh terjemah. Belum nak faham istimbat hukum, bukan kerja kau, ya. Itu kerja a'immal mazahib, orang yang pakar dalam bidang, ya. Dia syukur kita pada Allah SWT. Allah Ta'ala datangkan bagi kita orang-orang yang bertanggungjawab, memberikan dengan amanah ilmu yang dikeluarkan dari Quran, ya. Kalau suruh kita keluar Quran, tidak keluar macam mana? Kita tak ngaji Quran, baca kadang-kadang terbukang. Terus saya kata nak maju ulumul Quran, usul tafsir, itu jauh lagi kan.
Dalam segala mazhab yang 4, mazhab ni banyak tuan-tuan, berpuluh mazhab ada, tapi yang 4 ini yang clear. Ya, macam mazhab Daud Az-Zahiri, dia sampai peringkat musyrik mutlak, anak murid Imam Syafi'i, tapi kitab dia banyak terbakar. Kitab dia banyak terbakar. Jadi ulama tak syorkan ikut, bukan kena tak betul, sebab takut bukan kalam Daud Zahiri, orang kata kalam Daud Zahiri. Itu masalah. Kan kalau kata kalam Imam Syafi'i, mana kitab dia ni ada? Jadi maknanya sanad tu ada. Sanad tu kita mengaji tu bersanad sampai pengarang asal sampai kepada kepahaman Quran dan hadis yang sebenar atau sebenar. yakni mazhab ahli sufi itu mempunyai beberapa kitab yang dikarang, ribuan kitab oleh ulama sufi bagi orang yang berkendak mahir di dalam ilmu tasawuf. Dia nama tasawuf ni, nama fiqh, usul fiqh, mustalah hadis, ilmu tajwid, ilmu apa semua nama-nama ni tak ada zaman Rasulullah SAW. Semua baru diberi nama oleh ulama, memudahkan kita, tu je. Ya, zaman Rasulullah SAW, Rasulullah beri secara ijmal, secara umum. Ya, tafaqquh fid din, mendalami dalam urusan ya hukum hakam dan ilmu agama, tu je. Maka oleh kerana tu ulama kesian ke kita ni, dia pecah-pecahkan benda supaya kita memudah. Dan orang mudah pula dia bising pula. Dia kata bid'ah macam-macam kan. Dari beberapa ilmu usuluddin dan beberapa ilmu fara'. Fara' ilmu fiqh tu. Sama ada usul fiqh, kaedah fiqh, mustalah fiqh, furu' fiqh, banyak. Dan fiqh tu 3-4 jenis tadi tu. Yakni ilmu fiqh, dan di dalamnya beberapa kitab matan dan beberapa syarah. Ya, kalau kitab sini maksud matan Minhajut Talibin bagi Al-Imam An-Nawawi, itu kalau ilmu fiqh. Maka dibahas, disyarahkan dia oleh Syekh Ibn Hajar. Nama dia apa? Tuhfah. Kalau syarah Syekh Haram ni pula nama dia apa? Nihayah. Syekh Khatib Syarbini nama dia Mughni Muhtaj. Semua kitab Tuhfah tu perlu kulit. Ya, kalau nak mengaji 10 tahun tak habis. Besar-besar kitab dibahas dalam tu dengan nas Quran, hadis, siap semua sekali. Dengan syarah dia. Bahkan mendapat sertanya itu nur dan barakah dan lainnya daripada yang tiada dapat dalam ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ya maknanya lebih menerangkan qalbi, tu maksud dia. Sebab ilmu fiqh dia bahas dua. Ya, rukun semayang macam mana nak ada, kiblat zahir. Kiblat zahir macam mana nak menghadap. Tu Quran suruh fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu nas kiblat zahir. Ilmu tasawuf dibahas kiblat batin. Mana kiblat batin fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dua-dua ayat Quran. Ya, kiblat rohani gitu. Tu pembahasan di panjang. Sejauh daripada yang menyebutkan diri dengan ilmu tasawuf itu pada ghalibnya daripada gemar ia akan dunia. Oleh kerana dia gemar akan dunia, sebab ilmu tasawuf dia pangkah habis kan. Segala dunia-dunia yang berunsur nafsani kena dikerat, buang. Kalau nak ambil dunia yang betul-betul membersihkan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab dunia itu ada dua, satu dunia yang dipuji, satu dunia yang dicela. Kalau kita ambil dunia kerana Allah, tujuan dia nak meninggikan agama Allah, tujuan dia beribadat, maka dunia itu dipuji oleh syarak. Kalau dia ambil dunia semata-mata nak ikut sedap dia tak kira halal haram dia sebat, atau dunia yang dicela oleh syarak. Jadi nak mengenali dan kemudian nak memahami kedudukan dia. Kemudian macam mana kita nak berjaga supaya kita jangan terperangkap. Ya. Kalau terperangkap, dia punya teruk sampai digadai agama kena dunia kan. Itu dalam hadis sahih Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia kena nak harga dunia yang sedikit. Dia nakkan mata wang, nakkan kesenangan, nakkan pangkat, nakkan jawatan sampai agama digadai. Berlambak ini kan. Dan daripada bergantung hati kepada dunia dan kepada makhluk. Dalam istilah sufi dipanggil apa? Alamil mulki, alam luar ni kan. Yang alam yang dapat disentuh dengan hawas yang 5, boleh lihat, boleh pandang, boleh makan, boleh rasa, tu je. Ya, sekarang ilmu tasawuf nak bawa kita alam ma'rifat kepada alamil malakut wal jabar. Itu semua makna perbahasan-perbahasan yang dikupas semua dengan dalil-dalil siap.
dan jauh ia daripada menghendaki mata benda dunia, ya, dan adalah ia berperhiasan dengan segala perangai dan kepujian dan segala perbuatan yang kebajikan. Itu semua mana diikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala niat kebaikan dan himmah yang tinggi, dan serta ia enggan daripada kesukaan dunia, ya, dan kekayaannya. Dia tak minat, qalbi dia tidak minat dengan kesukaan dunia, kesukaan makhluk dia tak minat. Dia minat bersuka bergah dengan Tuhannya. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amu. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, "Hai Daud, kau sampaikan kepada orang yang siddiq hati dia dengan Allah, yang jujur hati dengan Tuhan, iaitu apa? Bi falyafrah, dengan aku." Mana bergembira tu dengan aku, bukan dengan makhluk aku, bukan dengan bayangan, dengan hakikat sebenar. Itu macam mana nak tergembira, itu dibahas panjang lagi lah, ya. Macam mana nak dapat seronok dengan Tuhan, ya, keseronokan sebenar dengan dia. Maka nak dapat dia kena ada cara, ya, riyadhah wal mujahadah dia kena buat. Lebih teruk lagi dia pun tak reti macam mana nak seronok dengan Tuhan. Tu lagi parah. Ya, akhirnya dia telah ditawan dan diperhambakan oleh nafsu dan dunia, habis. Serta tiada sibuk dengan makhluk, dan serta ia semata-mata di dalam membanyakkan zikrullah ta'ala dan berbanyak memikirkan akan akhirat. Dunia bukan ditolak, ambil sekadar hajat. Kita dengan dunia ni, kita ambil sekadar keperluan. Jangan ambil dunia sebagai matlamat. Siapa menjadikan hidup dia matlamat di dunia, maka orang pun sesat. Dan siapa yang mengambil dunia sebagai keperluan, maka dia selamat. Faham ya? Keperluan dengan matlamat, besar matlamat, nihayah maqasid. Kita hidup ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah, bukan mengabdikan diri pada nafsu. Allah. Maka orang sedemikian dia akan diberikan kelazatan oleh Ta'ala. Pertama dengan apa? Zikrullah, ya. Sebab nak berjalan mendekatkan diri kepada Ta'ala, dia mesti ada perasaan apa? Mahabbah, kasih. Kalau qalbi kita tidak ada rindu dan kasih kepada Tuhan, orang ni akan buta jalan makrifat. Dia tak akan nampak kan? Ya. Qalbi kita ni sifat besar, kasih, mahabbah kita kena beri kat Tuhan. Ini benda besar, kasih, mahabbah, rindu beri kat makhluk. Habis dengan Tuhan pula tak nampak kan? Ya, dia buat ibadat pun kadang buat gitu, ya, bukan tak buat tapi tak dapat hakikat dia. Ya, maka rugilah. Ya. Tu saya sebut dalam Syekh Daud sebut dalam kitab ni kan. Dalam sembahyang tu dibagi mutiara sampai 9 dan banyak lagi tu sebut. Dalam sembahyang ada infiradul qalbi ma Allah. Dalam sembahyang ada mukhatabah, dalam sembahyang ada muhaddasah. Sembahyang kita dah sembahyang 10 tahun, berapa banyak kita dapat? Cek baliklah. Kalau tak cek rugi kan. Kita tunggu-tunggu tu yang angkat takbir Allahu Akbar dah belayau. Rata dia pergi kan. Ya, dia pergi buat kerja dia, ke pejabat dia, pergi laut, pergi ke darat. Sebab apa? Dalam qalbi dia ada benda tu. Manusia akan membesarkan benda tu sebab apa? Benda tu ada dalam qalbi dia. Ni qalbi. Bila qalbi dia bertawajuh kepada makhluk, makhluk tu akan keluar dalam sembahyang kan? Kerja dia, hutang dia, semua dia. Qalbi dia tak kerti menghadap Tuhan. Itu bahaya betul. Kalau qalbi dia betul-betul menghadap Allah, dia angkat, dia takbir, terus mi'raj ila Allah. Apa dia panggil? Mi'rajul qalbi. Itu sebab semayang dia panggil apa? Mi'rajul mu'min. Mi'raj bukan macam mi'raj Nabi tu, mana urujul qalbi ila Allah. Ya, sebab semayang tu merupakan apa? Ya, hadiyatu. Ya, mana satu hadiah ziarah, mana Allah Ta'ala menaikkan Nabi Islam Mi'raj sebagai menziarahi dia, maka dihadiahkan dia apa? Solah 5 waktu. Itu hadiah. Bila hadiah benda besar, bukan benda kecil. Hadiah dari Tuhan. Maka di mana besarnya sembahyang, di mana hebatnya sembahyang, apa rahsia dalam semua tu, semua tu dia kena congkel kan. Cukup hebat dalam tu ada tu.
Kalau tidak masakan Quran janjikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, confirm dapat selamat berjaya dunia akhirat orang yang qalbi dia khusyuk dalam sembahyang. Quran nas tu bukan hadis. Kalau hadis nak tanya hadis dhaif ke punya Quran ni nas tu. Qad masuk pada fi'il madhi li ifadati ta'kid. Mana membedah memberi makna apa? Penguat kata confirm akan dapat selamat, akan dapat kejayaan dunia akhirat. Di mana letak Swiss dia? Ya, al-khusyuk fi salah. Sekarang apa makna khusyuk? Macam mana nak dapat khusyuk? Kenapa hati aku tak khusyuk? Kenapa aku sembahyang macam orang biol? Oh, khayal. Kadang siap lah rupa. Berapa rakaat aku sembahyang ni? Wah, ia menghadap Qadir Rabbul Jalil, menghadap Malikul Muluk. Kau boleh lalai tu. Ya, itulah maknanya. Sebab apa? Liafatil qalb, kena penyakit hati kita banyak, kerosakan dalam tu banyak. Mana cermin qalbi kita tadi tak begitu terang, tak dapat menghadap, gelap. Kena lap balik lah. Maka tasawuf dia nak lap benda tu. Kata lap bau terang, bau sedap memandang. Ya, memandang ke hadrat Tuhan berpunca sedapan daripada apa? Safail qalbi. Hati dia cantik, bersih, jernih. Maka nak bersihkan tu, ni proses ilmu tasawuf, dia nak bersihkan dalaman kita tadi supaya terselah dengan sifat dia tadi, akan dapat dipakai sifat mahabbah dengan ta'ala. Ya, bila mahabbah, ulama sebut tanda dia apa? 3. Al-hub awaluhu mudawamatuz zikr. Kasih kepada Tuhan tu dia punya tanda pertama apa? Mudawamatuz zikr, mengekali ingatan dengan Tuhan. Ya, berapa banyak nak zikir? Full time. Kita ni kadang-kadang jadi mengada-ngada nak zikir berapa seribu. Banyak now. Kau mengada-ngada macam budak-budak. 1,000 panggil banyak. Orang kasih dengan Tuhan, orang berkasih macam mana kan? Duduk bangun sentiasa qalbi dia. Itu kata mudawamah. Dia berdiri, dia duduk, dia baring dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil tu Quran kata qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, tapi bila manusia ni kadang-kadang kalbi dia tak kerti sentuh dengan Tuhan, kalbi dia sentuh dengan dunia, sebut dunia melili-liu. Kau sebut jalan makrifat Tuhan, kau macam anak mampus you. Ya, macam anak mampus you. Tak ada semangat langsung. Oleh dunia ku tadi mata berapa juta kau dapat. Itu menandakan kalbi anda rosak lagi. Kalbi anda rosak, sakit. Kalbi yang tak boleh menghadap Tuhan tu kalbi yang sakit entahnya. Jadi kita nak menghadap, kita tengok tu Quran Zuhur tu. Orang yang dikatakan apa? Cantik dalam tadi, iza zikirallah tam ditangkap, wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah, gegaran kalbi dia ada. Ya. Kita bergegar kalbi bila sebut dunia. Sebut duit meleleh, sebut dunia wah, menangkap dia ni. Kalau kita malam ni jaga pukul 3 kan anak tahu 3.5 juta. Wah, tak tidur dia malam tu. Terus kata 3 juta piala dunia dia tak tidur. Bola piala dunia siap macam loceng. Kalau tak tengok final ni. Tuhan panggil wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Malam bangun tahajud, apa dia bangun? Dia nak mampus subuh. Ya, itu sebab dia tak dapat tangkap. Tak dapat tangkap. Sebab apa tak tangkap? Gelap, qalbi sudah gelap. Ini semua proses tasawuf ni nak berisi pada insan. Dia kenal siapa diri dia, siapa Allah Ta'ala. Dari mana dia datang, di mana dia sekarang. Ke mana nak pergi depan ni? Ya. Kita nak jalan balik, insan dia nak balik. Makin lama makin dekat ni. Tapi besok lusa jalan, wallahualam ni. Allah. Habis satu. Jadi mudawamatuz zikr itu tanda apa? Orang terkasih ke Tuhan. Kemudian yang kedua apa dia? Iaitulah hati dia apa? Ada mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhu mudawamatuz zikr wa awsatuhu al-uns bil mazkur. Hati dia mula jinak dengan Tuhan. Jinak dia apa? Sifatul qalbi, sifat hati. Ya, hati bila jinak macam dengan hati kalau liar. Dia jinak ada tangkapan. Tu ada zikirallah tangkap wajilat qulubuhum. Dan akhir paling tinggi apa? Wa a'lahu wa nihayatuh ya la yara illa maulahu. Qalbi dia tidak memandang melainkan kekasih ialah Allah Taala. Ya.
Jadi kita jalan sufi nak bawa ikut sunnah Rasulullah SAW. Ya, Abu Sunnah Rasulullah SAW, abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, tapi hati dia dengan itu akhlak, itu hakikat Rasulullah SAW. Ya, kejam dua mata dia, tapi hati dia tak tidur. Itu dalam hadis sahih. Bila Rasulullah berdebat dengan Ibnu Surya, seorang daripada tokoh ketua Dewan Ulama Bani Israel. Dia kata, ya Muhammad, kalau kau jawab semua soalan aku masuk Islam. Dia jawab, Ustaz, ini soalan Nabi jawab satu-satu. Semua dia kata sadaqta, sadaqta. Ya. Anak kita tuan, laki-laki, kadang anak rupa ibu, kadang anak rupa ayah. Apa sebab? Itu ditanya, kenapa ya Muhammad? Rasulullah menyatakan, bila air benih lelaki tertinggi, maka air akan menjadi ke rupa ayah, lelaki rupa ayah. Kalau air benih perempuan lebih tertinggi, maka dia akan rupa ibu. Ya, itu keadaan dia. Sadaqta, benar kau. Semua dibenarkan. Yang paling besar itu apa dia? Ya, tidurlah mataku tapi hatiku tidak tidur. Apa makna dia? Aku punya mata rapat, hatiku sentiasa dengan kekasihku. Atau Rasulullah SAW tidur dengan Tuhan. Kita tidur tak ada, tak tidur pun tak ada. Mata buka, hati tidur. Hati kita hanya sadar dengan apa? Makhluk, bukan dengan Tuhan. Ya, rugilah kan menghadap makhluk, benda yang tak ada hakikat. Ya, jasad pergi kat makhluk tak apa. Kita tasawuf ni nak qalbi ni. Kita nak qalbi. Sebab jasad kita ni, sangka ni, besok balik ulang baling dalam liang lahat dia. Ya. Jasad kita nak bekerja ke apa ke, buatlah, tak ada masalah. Kena bisnes, kena apa, tak ada hal. Kita nak tangkap dalam qalbi tu. Ya, biar dia ada kontak dia dengan Tuhan, biar dia letakkan betul-betul dalam rumah Tuhan tu benda yang Tuhan suruh. Sebab qalbi kita dipanggil apa? Baitur Rabb, rumah Tuhan. Sebagaimana Baitullah tu dinamakan Baitullah, rumah Allah, bukan Tuhan duduk situ. Ya, rumah Allah mana tempat ibadat, berurusan dengan Allah Ta'ala. Begitulah qalbi. Bila Baitullah urusan dengan Tuhan, apa nak masuk dalam dia qalbi, urusan dia ma'rifatullah. Ya, ma'rifat yang Ta'ala. Kemudian apa lagi? Mahabbatullah, al-unsi billah, tajalliyat, futuhat, anwar, semua benda dalam. Ya. Tapi kalau kita masukkan benda lain dalam qalbi, tempat dengan Tuhan, kita masukkan benda lain, dunia besar, makhluk, habislah. Ibarat sultan, istana dia keluar sebulan kata, tolong jaga istana sendiri. Tiba-tiba istana kan jaga, dia masuk ke lembu, kebau dan macam tu. Tuan tuanku balik, apa kerja mau mengamuk dan kau masuk kambing dalam istana aku itu? Maut. Istana tempat aku duduk, kau masuk ke kambing, lembu, mengamuk dan itulah qalbi kita. Kita masukkan yang lain, maka dia rosak. Maka adalah mereka itu ahli sufi, iaitu orang yang terlebih hampir kepada Allah Ta'ala, dan orang yang terlebih hampir kepada Rasulullah SAW. Ya. Bahkan mereka itu ialah orang yang mempusakai akan Rasulullah SAW. Bang ulama sufi tak dinamakan jalan Tuhan sufi, melainkan dia kemas akidahnya, kemas ilmu fiqahnya, kemas ilmu rohani dia. Baru dipanggil itu ahli sufi. Ya. Bukan setengah-setengah tu kata hakikat Syai'at bertergabur, Suludin bertergabur, PK lintah buka tu kan sufi. Itu mutasawwifah, orang yang meniru-niru yang sufi. Yang sufi ni orang yang mewarisi perjalanan Rasulullah SAW zahiran wa batinan, zahir dan batin. Dan adalah orang-orang yang lain daripada ulama ahli sufi itu, tiada di dalam mereka itu mempusakai akan Rasulullah SAW. Ya, dia mempusakai luar dia. Ya. Dan lagi kata Syekh Husain rahimahullah ta'ala, wa qad sannafa al-syuyukh radhiyallahu anhum fi ilmi sufiyah wa sulukihim wa adabihim wa muamalatihim wa ahwalihim wa fadaihim wa fadailihim wa karamatihim musannafatin kasiratin jalilatan syahiratan
kaqutil qulub li Abi Talib al-Makki rahimallahu ta'ala, wa awariful ma'arif wa awarif li Syihabuddin Asy-Syahrazuri Al-Syahruwardi rahimallahu ta'ala, war risalah Qusairiyah, risalah Ali Abi Qasim Al-Qushairi rahimallahu ta'ala, wa Ihya Ulumuddin li Abil Hamid Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, wa ghairi zalik min kutubis suluk allati yantafi'u biha as-salik. Wa ilmu sufiyah al-mazkur huwa alladhi ashara ilaihi qutbul ulum Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu an al-mashhud biqaulihi at-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun sughra. Dan sesungguhnya telah mengarang oleh beberapa masyaikh, beberapa syekh. Masyaikh ni syuyu jamak dia, masyayikh, syuyu, asyakh, tu semua jamak bagi lapan syekh. Syekh maknanya dia ada dua makna. Syekh kalau lugatan dipanggil man balagha arba'in, orang yang sampai umur 40 ke atas, itu dipanggil syekh. Badan pertumbuhan gerakan semua. Kalau pemuda 40 je, naik 41 bukan pemuda, itu petua. Dah masuk lain tua, tak ada muda je lah. 40 ke atas dah bukan pemuda lah. Pemuda bawah 40. Man balagha arba'in sampai 40 dia dah kira syekh. Itu pada luar. Adapun syekh di sini dia kena kira apa? Man balagha rutbatan, mereka sampai martabat yang tinggi dalam satu perkara. Kalau dalam ilmu, adalah ilmu lah. Kalau dalam suluk, perjalanan suluk dia, dalam Quranian dan seterusnya, itu dipanggil syekh. Kalau banyak, ramai dia panggil syuyu atau asyah atau masyaikh boleh dengan hamzah, masyaikh, atau dengan ya, masyayikh. Dan sungguhnya telah mengarang oleh beberapa masyaikh ahli sufi rahimallahu ta'ala dan ahum di dalam ilmu tasawuf, dan menyatakan suluk apa? Perjalanan ruhani yang disuruh oleh Al-Quran, berjalan qalbi kita ke dia. Firman Allah Ta'ala, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Berjalan mana apa? Sayrul minal makhluk ilal khaliq, sayrul qalbi minal makhluk ilal khaliq, atau minal khalqi ilal khaliq. Berjalannya qalbi kita daripada makhluk pergi ke Tuhan, itu berjalan. Kalau daripada makhluk ke makhluk, itu bukan sayr, bukan suluk, itu dipanggil soluk. Suluk nak memperjalankan qalbi kita daripada makhluk menuju ke Tuhan. Jangan daripada makhluk ke makhluk, itu tak jadi. Kalau kita buat ibadat daripada makhluk ke makhluk, buat ibadat tunjuk ke orang, riak, ujub, semua datang, ego, itu semua bukan jalan tu. Itu himar. Ibn Atak kata orang buat ibadat, kemudian suka dipuji, suka disanjung, suka disebut, qalbi dia bergantung ke makhluk, bukan dengan Tuhan, itu khimar. Ibn Athaillah kata apa? Himar. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha. La tarhal, jangan engkau berjalan daripada makhluk pada makhluk. Kau buat ibadat tapi bukan kena Allah, kena orang, suka puji. Sebab apa? Qulubuhum mu'allakun bil khalaiq. Sebab apa jadi gitu? Sebab hati dia bergantung dengan makhluk. Sedangkan mi'raj kan taklukkan qayyid qulub billah, dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Bila qalbi kita dengan makhluk, ibadatkan kuasaan. Datanglah suka dipuji, suka dipandang, suka dibesar-besarkan, aku layak dimuliakan. Wah, macam-macam dan itu semua dipanggil tufuliyah. Sufi panggil apa? Tufuliyah, kebudak-budakan. Orang yang tidak matang dalam ibadat, bila dia buat ibadat, qalbi dia tak menghadap Tuhan, dia menghadap makhluk. Maka ibadat dia bila tu yang Rasulullah kata tadi, Rasulullah sangat takut sallallahu alaihi wasallam ialah riak. Itu di antara. Sebab apa dia? Sebab qalbi dia makhluk. Orang yang qalbi dia mu'allakun billah, dia tak ada dengan makhluk, dia berlazat dengan Tuhan. Sebab dia cari lazat dengan Tuhan. Orang yang dah dapat kelazatan dengan Tuhan, qalbi dia tak akan pusing ke makhluk. Kelazatan, kenikmatan dengan Allah, masya-Allah.
Allah. Pada menyatakan adab mereka itu, daripada mengatakan segala ulama mereka itu, dan pada menyatakan segala maqam mereka itu, yakni segala martabat, dan menyatakan kelebihan mereka, dan menyatakan karamah mereka, iaitulah beberapa karangan yang amat banyak, yang besar-besar, yang masyhur, yang lagi baik, seperti kitab yang bernama Qutul Qulub, mana makanan bagi roh, kalbi kita, karangan bagi Syekh Abu Talib Al-Makki, ulama besar di Mekah. Ya, dan kitab yang bernama Al-Awariful Awarif, karangan Syekh Syihabuddin Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Ya, dan kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, karangan bagi Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali besar kan, Imam Ghazali hafal 300,000 hadis. Bukan 30 hadis kan. Kita 30 hadis pusing kan. 300,000 hadis, bukan calon-calon orang. Ya, Imam Ghazali. Dalam Ihya, kitab besar adalah Ihya di antara dia. Maka Ihya diikhtisar, diringkaskan Ihya, mukhtasar Ihya. Maka dengan jasa baik Syekh Abu Samad Al-Palimbani, dia terjemahkan mukhtasar Ihya, dapat kita mengambil kepahaman dia. Mana mukhtasar Ihya ni kita pegang. Yang tuan-tuan pegang tu mukhtasar Ihya lah. Syekh Abu Samad namakan dia apa? Sairus Salikin. Sair mana perjalanan, salikin orang yang menuju kepada Allah Ta'ala. Salik, salik seorang, kalau salikin jamak ramai. Ya, perjalanan segala orang yang berjalan menuju Tuhan. Ni lagi kitab ni yang kita pegang ni. Ya, jasa baik Syekh Abu Samad Al-Palimbani, dia turun terjemahkan. Ya, dan lain daripada beberapa kitab suluk yang mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang salik, yang menjalani tariqah ahli sufi. Tariqah mana? Jalan. Ya, tariqah, tarik mana jalan. Ya, jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi, itu slogan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Ilahi, wahai Tuanku, ya antal maksud, engkau yang aku qasadkan. Ya, kita tak ada maksud yang lain, nakkan Tuhan, makrifat Tuhan. Waridhaka matlubi, dan redha engkau ya Allah yang aku tuntut. Ya, benda yang paling besar dalam kehidupan insan ialah apa? Mardatillah, keredaan Allah. Dalil Quran kata apa? Waridwanum minallahi akbar, redha dari Tuhan akbar, paling besar. Tak ada benda besar dalam dunia melainkan mardatillah, keridaan Tuhan. Maka kita cari apa? Redha engkau matlubi, waridhaka matlubi. Dan adalah ilmu tasawuf yang tersebut itu ialah yang disyaratkan kepadanya oleh ya Al-Qutbul Ulum, ya kutub dalam ilmu daripada Syekh Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Dengan katanya, apa kata Imam Junaid? At-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun sughra. Orang yang membenarkan, yakin dengan ilmu kami ini, ilmu tasawuf, itu ialah wali Allah yang kecil. Tuan-tuan, dia wali kecil ni. Wali maknanya apa? Orang masuk dalam zumrah, kumpulan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, itu maksudnya. Adapun wali khas lain yang telah ditajalikan makrifat, dibukakan pintu makrifat dia, yang makrifat yang khasah, yang sentiasa disyuhud akan Allah, atau ta'rif lain. Ini maksud dalam zumrah. Ya, beruntung orang yang mentasdikkan ilmu tasawuf yang diambil dari Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ilmu tasawuf menjurus pada pembersihan tempat tilik Tuhan. Ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu sifat, fiqhul akbar, macam-macam nama ilmu usuluddin. Dia memproses pembersihan akidah. Ilmu fiqh memproses pembersihan ibadat yang luar. Ya, macam mana kita buat tahara, macam mana kena semayang, macam mana aja kila, macam semua ya, pembagian air dia buat apa semua dibahas dengan nas-nas Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk bersih ibadat luar. Bila main dalam pula, ini ilmu tasawuf punya kerja pula. Jadi kita bersih akidahnya, bersih amalan luarnya, dan bersih amalan dalaman. Cantik. Barulah orang tu layak untuk masuk syurga Allah Ta'ala.
bidalil qaulihi Nabi SAW, dengan dalil sabda Nabi SAW, al-islamu nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah ila nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar masuk syurga melainkan orang yang bersih. Bersih akidah, siap tauhid dah bahas. Bersih amalan luar, siap fiqh dah bahas. Dan bersih tempat besar kali tauhid khas qalbi kita, itu ilmu tasawuf bahas. Tiga-tiga tu dah siap. Tiga ni kita betul-betul insya-Allah selamat. Kitab ni kalau tuan Nabi cukup kan tak? Kitab saya Salikin ni cukup. Kau untuk pakai ni cukup lah. Maknanya di awal Imam Ghazali dah bahas tauhid, di tengah-tengah dibahas fiqh, dan di ujung dibahas tasawuf. Ya, ini satu keunikan, kelebihan style Imam Ghazali. Dia kumpul tiga ilmu dalam kitab. Ya, jarang jumpa kan. Biasa kalau jumpa PK di bawah besar pun PK apa habis. Ya, berpuluh-puluh kulit pun semua PK. Kalau Usuluddin dia faham macam mana panjang pun Usuluddin. Kalau tasawuf ada, tapi Imam Ghazali unik dibuat. Dia kumpulkan tiga-tiga sekali. Jadi kita pegang satu kitab ni, semua di dalam tu. Tiga ilmu dia. Sebagai makanan ruhani gitu ya. Dan satu lagi sengaja berkelebihan Tariqatus Sufiyah itu ialah disebutkan oleh Al-Qutbuz Zaman Al-Syekh Sayyidi Syekh Muhammad Samman, di mufti kerajaan negeri Madinah. Muhammad Samman dengan katanya, tariqatuna hazihi kullu man dakhala fiha aghnahu Allah Ta'ala fid darain. Tarekat kami ni, perjalanan rohani kami, tiap-tiap orang yang masuk dalamnya nasaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia, ya, pada dua negeri. Dunia dia kaya, akhirat pun dia kaya. Ya, kita pun tengok beramal tak kaya pun. Bukan kaya mata benda kan. Kaya mata benda tu orang kafir pun dapat. Laisal ghina an kasatil arad walakin ghinal qalb. Bukanlah kaya itu himpunan harta yang banyak sehingga namakan dia hartawan. Bukanlah kaya itu himpunkan wang ringgit RM itu dipanggil jutawan, bukan itu. Kaya sebenarnya ghinal qalbi. Ya. Orang kaya ni dengan orang miskin, siapa berhajat, siapa tak berhajat. Orang miskin wajat tak? Wajat. Orang kaya wajat tak? Orang nak bagi dia tak, bagi orang lain. Aku dah cukup. Itu sifat qanaah, itu sifat orang kaya. Bila orang kaya, dia tak nak kan? Kau bagi dia tak, bagi orang lain. Saya dah cukup dah. Saya lebih pada cukup. Mana dia tak nak? Itu kaya. Walaupun pada zahir dia miskin, tapi orang bagi dia tak nak. Saya pernah seorang waliullah, saya jumpa di Kampung Ulu. Ya, dia bawa sebatang kayu je, pernah dia cocok kain bekam pun. Ada kita bagilah dia duit salam. Tak nak tu, malu gitu. Kita hadiah, dia ambil duit pergi hadiah dia salam. Saya tak perlu benda ni. Allah, beranjat dia. Ya, kita yang dah banyak duit ni bukan perlu, pelahap kejauh. Dah ada juta jadi bilion, berbilion, pakai mati kejauh. Betul carap dalam kubur habis. Itu dipanggil fakir. Orang sentiasa tak cukup, itu fakir. Walaupun dia jutawan, itu al-faqrul hadir. Dan istilah sufi dipanggil al-faqrul hadir. Fakir yang sentiasa hadir dalam kalbi dia. Tak cukup, tak cukup, tak cukup. Ya, itu maksud. Bila ada sifat qanaah dia, itu sifat orang kaya. Itu kaya sebenar. Sebab tu bila dia ikut jalan sufi ni, kau akan jadi jiwa yang kaya. Selamat di dunia, akhirat selamat. Bila di dunia dia tidak tertipu, tidak jadi orang yang bakhil, tidak jadi orang yang tamak, maka selamatlah perjalanan kerohanian dia, dunia dan akhirat. Itu maksud ni. Kan silap faham belakang. Aku masuk dalam cakap ni tak kaya-kaya pun. Bukan kaya tu orang kafir. Lagi banyak Soros, lagi banyak kan. Ya, itu makna. Habis. Kemudian dia kata ad-dunya wal akhirah tahta sajadati hazi ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin ala rasulillah wa firna ya Allah sallallahu fa inna khairan alhamdulillah. Subhanallah. Ya Karim.
Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.